Hai, salam sejahtera, selamat tengah hari dan Assalamualaikum. Anda bersama saya lagi, Cikgu Afifuddin, dalam rancangan Asas Sukan Hoki. Kali ini kita nak belajar apa? Kali ini kita nak belajar tentang menolak ataupun push. Secara asas punya push, okey, anak-anak murid, ini lebih sesuai kepada bawah 12 tahun ataupun grassroots ataupun akar umbi. Okey, jom kita mulakan. Apa perkara pertama? Kalau anda nak melakukan push yang sempurna, pertama sekali adalah grip. Anda kena mahir pasal grip ataupun cengkaman tangan anda di stick ataupun di kayu. Okey? Pertamanya, kedudukan kaki tidak terlampau luas seperti ini. Okey? Seluas bahu sahaja. Okey? Dan bola tidak boleh terlampau rapat dan tidak boleh terlampau jauh dengan badan. Okey, separuh daripada kayu sudah mencukupi seperti ini. Ini adalah kedudukan pertama ataupun kedudukan permulaan. Kedudukan permulaan ketika anda ingin melakukan push, di mana anda menundukkan badan anda, memasang kuda-kuda, memandang ke arah target, memandang ke arah di mana anda nak hantar bola ini, dan juga kekuatan bahu dan juga kekuatan tangan digunakan. Okey, seperti contohnya. Okey, itu adalah asas menolak yang perlu anda kuasai. Okey, sekali lagi. Tidak perlu mengangkat kayu terlalu tinggi. Okey, sebab ini adalah tolak sahaja. Okey, bila kita nak guna tolak ni anak-anak murid, kita akan guna tolak ni bila kita nak hantar bola ke kawan ataupun kita nak menjaringkan gol pun kita boleh tolak. Jangan risau. Jom kita saksikan cara menolak. Bola tidak terlalu jauh dengan badan dan tidak terlalu dekat. Okey, kedudukan ke kuda yang sesuai, tidak terlalu besar dan tidak terlalu rapat. Okey. Okey, itu adalah asas tolakan yang anda perlu mahir dalam episod Asas Sukan Hoki Push. Okey, anda akan bersama saya lagi, Cikgu Afifuddin, dalam episod seterusnya. Bye-bye.